Ramai sangat buyer sekarang ni tak jadi beli kereta bukan sebab dia tak minat. Dia dah suka kereta tu tapi tak jadi beli dek kerana dengar cakap orang yang tak pernah pun guna kereta tu. Aku bukan marah, tapi aku nak educate sikit. Kepada korang yang nak beli, korang kena tahu beza pendapat dan pengalaman. Pendapat orang luar yang tak pernah pakai kereta tu dan tak pernah servis kereta tu, dan yang paling penting dia tak pernah pun keluarkan walaupun 1 sen untuk kereta tu, itu semua hearsay. Sebab tu ramai terlepas kereta elok, kondisi cantik, harga pun ngam. Tapi bila balik dengar cakap orang, dia terus tak jadi ambil dek kerana dengar cakap orang, sedangkan orang tu pun baca daripada Google dan dengar cakap orang lain, bukan daripada pengalaman real pun. So lesson dia, kalau nak buat keputusan yang besar, contoh macam nak beli kereta ni, dengar dari pengalaman orang yang betul-betul ada pengalaman. Contoh owner, foreman ataupun seller yang memang pegang kereta tu hari-hari. Finally, keputusan dalam tangan kau. Dengar fakta, bukan bunyi-bunyi bro.